Inilah masa terbaik untuk reset jantung anda. Senang. 7 hari saja saya bagi tips. Macam mana? Tak perlu tunggu bulan dapat. Tak perlu diet yang ekstrim. Yang penting kita mulakan dengan langkah kecil tetapi konsisten. So, 7 hari ni bukan untuk turunkan berat badan secara drastik tetapi untuk kurangkan gula dalam badan anda, untuk stabilkan semula jantung anda dan untuk kembalikan tenaga sihat badan. Hari pertama dan kedua, kurangkan sepenuhnya gula dan manisan. Hari ketiga dan keempat, banyakkan air kosong, air masak dan lebihkan sayuran dalam makanan anda. Hari kelima, ambil masa berjalan 20 ke 30 minit sehari. Mudah bukan? Hari keenam, kurangkanlah makanan bergoreng, tinggi minyak dan terutama sekali processed food perlu dikurangkan. Dan hari ketujuh, apa yang anda sangat suka, banyakkan dan cukupkan rehat tidur anda. Sekurang-kurangnya 6 ke 7 jam sehari. Simple kan? Tapi sayangnya tak konsisten, ramai yang gagal. Kalau anda berjaya lakukannya, ia boleh mengurangkan risiko sakit jantung. Jantung kita sebenarnya tak perlu perubahan sangat besar atau drastik. Yang penting konsisten dan dilakukan setiap hari. Kalau anda inginkan plan dan nasihat kesihatan yang sesuai untuk diri anda, temui saya. Paling mudah WhatsApp untuk dapatkan temu janji.